Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang hadir bersama kita pada hari ini. Okay, saya merupakan moderator pada hari ini. Bersama saya dengan tiga panel yang sangat menawan pada hari ini, iaitu yang pertama saudari Nelly Akila binti Syaharmi. Yang kedua Aina Nabila Farzana binti Ahmad Nawawi, dan juga yang terakhir panel ketiga iaitu Agalia, anak perempuan Bala Rahman. Okey. Terima kasih kerana meluangkan masa menyertai forum yang bertajuk Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian Semasa Pandemik COVID-19, Perspektif Guru Sekolah. Forum ini mengupas hasil dapatan daripada sebuah artikel ilmiah yang membincangkan pengalaman guru di Malaysia ketika beralih ke sistem PDP dalam talian sewaktu pandemik melanda. Banyak aspek disentuh termasuk cabaran peribadi, sokongan sekolah, peranan ibu bapa, cabaran murid dan juga persepsi masyarakat terhadap sistem ini. Jadi baiklah, kita teruskan ke topik kita yang pertama tanpa melenggahkan masa, iaitu cabaran peribadi yang dihadapi oleh para guru. Saudari Nelly, boleh kongsikan apakah antara cabaran utama yang dihadapi oleh guru secara peribadi semasa melaksanakan PDP dalam talian? Baik, terima kasih moderator pada hari ini, Alia. Berdasarkan artikel tersebut, dapatan menunjukkan kebanyakan guru tidak terlalu tertekan dari segi emosi. Walaupun berdepan dengan pelbagai halangan. Lebih daripada 70% responden menyatakan sokongan ahli keluarga sangat membantu mereka untuk menyesuaikan diri dengan situasi bekerja daripada rumah. Namun begitu, cabaran tetap ada, terutama dari segi pengurusan masa, keletihan digital dan keperluan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi yang baharu. Maaf, tetapi izinkan saya mencelah. Saya amat bersetuju dengan apa yang telah diperkatakan oleh saudari Nelly sebentar saja tadi. Walaupun mereka tidak menunjukkan tekanan yang serius, tetapi sebenarnya guru terpaksa memikul tanggungjawab yang berganda. Hal ini dikatakan demikian kerana guru bukan sahaja mengajar, malah perlu belajar semula bagaimana hendak menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Form dan juga Jamboard serta pelbagai aplikasi PDP digital yang lain. Jadi menurut Zulhadi dan Muhammad Nur 2021, ini sendiri adalah salah satu daripada bentuk tekanan profesional. Betul Nabila. Tambahan lagi, lebih separuh responden dalam kajian ini tidak bersetuju bahawa PDP lebih mudah atau menjimatkan masa. Ramai guru mengambil masa yang sangat lama untuk menyediakan bahan digital, merakam video atau menyemak tugasan murid satu demi satu. Keadaan ini jauh lebih memenatkan berbanding PPD bersemuka. Saya bersetuju dengan apa yang diperkatakan oleh Agalia. Selain masa, isu kewangan adalah salah satu isu yang utama. Lebih 60% guru mengakui mereka terkesan dari segi kewangan. Ada yang terpaksa membeli peralatan tambahan, membayar data internet sendiri. Malah ada yang perlu berkongsi peranti dengan anak-anak di rumah. Jadi ini menunjukkan PDP dalam talian bukan sekadar soal kemahiran, tetapi juga satu beban bagi ekonomi keluarga.
Ya, betul sekali apa yang telah dilontarkan oleh saudari Naili. Dan walaupun begitu, kita langsung tidak boleh menafikan semangat guru untuk meneruskan tugas dengan amat tinggi. Sesungguhnya, artikel ini menunjukkan guru tetap komited sebagaimana mereka memahami tanggungjawab untuk mendidik dan tidak boleh berhenti dalam apa jua keadaan sekalipun. Pada pendapat saya, sokongan keluarga banyak membantu. Apabila keluarga memahami cabaran guru, mereka akan menjadi lebih tenang dan fokus. Sokongan emosi ini kadang-kadang lebih penting daripada kemahiran ICT itu sendiri. Betul tu. Jadi kesimpulannya, walaupun guru berdepan berbagai cabaran dari segi emosi, masa, kewangan dan kemahiran digital, semangat serta sokongan keluarga tetap jadi tunjang kekuatan utama. Baiklah, kita beralih ke aspek yang kedua, iaitu peranan sekolah dan pentadbiran. Saudari Nabila, bolehkah saudari kongsikan bagaimana sokongan sekolah membantu guru semasa PDP dalam talian? Baiklah, sudah tentu saudari Alia sebagai moderator kita pada forum hari ini. Dalam artikel Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian Semasa Pandemik COVID-19, Perspektif Guru Sekolah, lebih daripada 70% guru sekolah mengakui mereka mendapat bantuan dan juga sokongan daripada pihak pengurusan sekolah serta rakan sejawat. Hal ini secara tidak langsungnya menunjukkan wujudnya semangat kerja berpasukan yang sangat kuat dalam kalangan pendidik semasa krisis pandemik ini. Dalam konteks ini, sokongan pentadbiran amatlah penting dan signifikan kerana ia bukan sahaja berkait dengan arahan, malah tetapi juga motivasi. Impaknya, apabila guru rasa dihargai, mereka akan merasa lebih bersemangat untuk melaksanakan PDP dengan lebih efektif. Saya bersetuju dengan saudari Nabila, tetapi saya ingin menambah. Selain sokongan sekolah, pegawai dari PPD dan CPN turut memainkan peranan yang sangat penting. Artikel menyebut seramai 5.9% guru mendapat maklumat terkini serta penerangan yang jelas daripada pihak tersebut. Ini sangat membantu kerana ramai guru masih keliru dengan garis panduan PDP pada awal pandemik ini berlaku. Menarik juga bila disebut tentang PIBG. 37.8% responden tidak pasti sama ada mereka menerima sokongan daripada PIBG. Ini menunjukkan bahawa peranan komuniti sekolah belum cukup menyeluruh. Oleh sebab itu, PIBG sepatutnya menjadi penghubung antara guru-guru, ibu bapa dan masyarakat. Ya, saya amat bersetuju dengan saudari Agalia. Sesungguhnya, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2021, PIBG sebagai persatuan ibu bapa dan juga guru boleh membantu dalam membentuk kewangan ataupun menyediakan peranti kepada pelajar yang memerlukan, khususnya pelajar B40. Dengan ini, apabila sokongan komuniti kuat, tekanan guru-guru juga akan berkurang. Dan jangan lupa juga, sokongan rakan sejawat juga sangat penting. Ramai guru saling membantu, contohnya guru yang mahir tentang teknologi membantu dan mengajar rakan mereka yang lain. Budaya berkongsi ilmu ini sangat penting kerana tidak semua guru berpengalaman dengan menggunakan teknologi. Ia dapat membentuk satu jaringan sokongan yang sangat positif.
Bagus, penjelasan yang cukup mantap sebentar tadi. Jelas bahawa kejayaan PDP dalam talian banyak bergantung kepada kolaborasi antara semua pihak dalam ekosistem sekolah. Okey, sekarang kita pergi kepada topik yang ketiga, iaitu peranan ibu bapa dan murid. Okey, boleh kongsi dapatan daripada artikel mengenai hal ini, Saudari Agalia? Ya, boleh Saudari Alia. Artikel itu melaporkan bahawa 48.1% guru mendapat sokongan berterusan daripada ibu bapa. Tetapi pada masa yang sama, 43% guru mengatakan bahawa ibu bapa jarang berbincang tentang pembelajaran anak semasa waktu kerja. Maka, ini menunjukkan bahawa walaupun ibu bapa lebih prihatin terhadap pembelajaran anak, mereka agak sibuk dengan kerja masing-masing dan mempunyai masa yang terhad untuk berinteraksi dengan guru. Oh, menarik itu wahai Saudari Agalia. Malah lebih daripada 42% guru mengatakan bahawa ibu bapa hanya menghubungi mereka selepas waktu bekerja. Jadi komunikasi dua hala itu wujud, tetapi dalam masa yang sama ianya agak terhad. Saya yakin dan percaya hal ini mungkin disebabkan oleh kebanyakan ibu bapa bekerja dari rumah sebagaimana berlakunya pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Saudari Nabila. Saya rasa faktor ini sangat penting. Bila komunikasi terbatas, guru suka untuk memantau kemajuan dan perkembangan anak murid secara menyeluruh. Murid pula banyak bergantung kepada sokongan ibu bapa untuk contohnya log masuk kelas atau menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Jika ibu bapa tak mampu untuk memantau anak-anak mereka, murid mungkin akan mengalami keciciran dalam pembelajaran. Ya, dan artikel itu turut menunjukkan hampir 60% guru menghadapi cabaran kehadiran murid ketika kelas dalam talian. Di samping itu, ramai pelajar tidak dapat hadir ke kelas secara dalam talian sebab tiada peranti yang mencukupi. Tambahan pula, 43% guru mengatakan bahawa murid mereka tidak mempunyai telefon pintar atau komputer sendiri. Oh, itu isu yang sangat serius. Sesungguhnya, curang digital jelas masih wujud antara pelajar di bandar dan juga di luar bandar. Bahkan, campaian internet tidak stabil dan juga murid yang kurang kemahiran ICT menjadikan PDP ini kurang berkesan. Saya setuju dengan Saudari Nabila dan Saudari Agalia. 61% guru sendiri tak pasti sejauh mana keberkesanan PDP dalam talian terhadap murid ini. Ini bermakna bukan semua murid benar-benar belajar. Sesetengah daripada mereka mungkin hanya hadir tanpa fokus dalam pembelajaran mereka. Jadi, inilah sebab kenapa peranan ibu bapa sangat penting. Mereka bukan hanya perlu menyediakan peranti, tetapi juga memantau disiplin anak. Pendek kata, PDP dalam talian memerlukan pengawasan dan pemantauan yang berterusan daripada ibu bapa. Betul tu. Jadi jelas PDP dalam talian berjaya hanya bila ada kerjasama erat antara guru, murid dan ibu bapa. Okey, kita beralih ke topik yang terakhir, persepsi masyarakat. Saudari Nabila, apakah dapatan artikel dalam hal ini? Baiklah, terima kasih Saudari Alia sebagai moderator. Okey, baiklah. Artikel ini menyatakan bahawa masyarakat mula membuka mata terhadap cabaran sebenar guru. Walaupun masih ada segelintir yang mempersoalkan keberkesanan PDP dalam talian,
lebih daripada 60% guru kekal positif dan berusaha untuk menyesuaikan diri. Mereka tidak pernah mudah putus asa walaupun dihujani dengan kritikan. Saya bersetuju dengan saudari Nabila. Kadang-kadang masyarakat hanya nampak bahawa guru itu hanya kerja dari rumah. Tetapi hakikatnya mereka tidak tahu banyak masa yang dihabiskan oleh guru semata-mata hanya untuk menyiapkan bahan-bahan untuk PDP. Ada juga guru yang bekerja sehingga lewat malam hanya untuk bantu murid yang ketinggalan dalam pembelajaran PDP dalam talian ini. Betul saudari Nelly. Dan persepsi masyarakat ini sebenarnya boleh mempengaruhi motivasi seorang guru. Apabila masyarakat menghargai usaha guru, beliau akan terus melaksanakan PDP dalam talian. Namun, jika guru itu sering dipersalahkan, keadaan ini menjejaskan motivasi beliau dan moral mereka. Betul-betul saudari Agalia, pada perspektif saya, selepas pandemik ini, masyarakat semakin faham nilai sebenar pendidikan berteraskan digital. Hal ini dibuktikan oleh banyak sekolah terus menggunakan elemen PDP dalam talian walaupun sudah kembali ke fasa pembelajaran secara bersemuka. Misalnya dengan menggunakan aplikasi yang berlandaskan kuis, Google Classroom, Google Form dan latihan interaktif di dalam kelas. Ya, betul tu saudari Nabila. Itu adalah satu perkembangan yang sangat positif. Pandemik sebenarnya menjadi pemangkin kepada transformasi pendidikan negara kita. Walaupun mencabar, ia membuka ruang untuk sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan kreatif. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kemahiran penggunaan digital bagi guru dan juga murid-murid. Cukup menarik sekali. Jadi dapat kita lihat bahawa walaupun pandemik membawa banyak cabaran, tapi ia mendorong negara kita untuk berinovasi dan perubahan dalam dunia pendidikan pada hari ini. Baiklah, masa sangat menceburi kita. Sebelum kita akhiri forum ni, saya ingin simpulkan bahawa artikel ini memberi gambaran menyeluruh tentang pengalaman guru semasa PDP dalam talian. Mereka berdepan cabaran peribadi, teknikal dan sosial, namun berjaya menyesuaikan diri melalui sokongan keluarga, rakan sejawat dan komuniti sekolah. Selain itu, isu capaian internet, kemahiran ICT dan pelibatan ibu bapa kekal sebagai cabaran utama. Tetapi semangat serta kecekalan guru membuktikan bahawa pendidikan tidak pernah berhenti walaupun dalam situasi yang sukar. Terima kasih kepada semua panel kita pada hari ini, iaitu panel Nelly, Nabila dan Agalia atas perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Semoga forum ini membuka mata kita terhadap usaha guru yang tidak pernah mengenal erti penat lelah dalam memastikan anak bangsa Malaysia terus belajar. Sekian. Terima kasih.